谢巨港 Metropoli 新闻的各位观众们，仍然和本人 Fiana Huang。位于巨港 M 沙路的化龙宫往事宗祠举行90周年庆典，现场气氛热烈，数千名受邀嘉宾出席活动。庆典内容包括音乐表演、聚餐联欢以及幸运抽奖等丰富节目。开开心心、快快乐乐，好吗？OK。巨港 M 沙路往事宗祠化龙宫迎来成立90周年庆典，现场气氛热烈欢腾。活动吸引来自各界的数千名嘉宾出席，不仅包括往事宗亲，也有社会各界人士共同参与。庆典现场安排了多位歌手登台献唱，为到场嘉宾带来精彩演出，同时宾客们一同共享宴席，现场洋溢着浓厚的温馨与团结氛围。来哦！城市人。除了文艺表演之外，主办方还准备了多项电子产品幸运抽奖活动，进一步提升现场热烈气氛。化龙宫90周年庆典筹委会主席 Hermansyah 表示，今年适逢化龙宫自1936年创立以来迈入90周年，这不仅是往事宗亲的重要感恩时刻，也成为促进宗亲与社会大众联谊交流的平台。此外，化龙宫主席阿曼也出席活动并发表讲话。Hari ini kita merayakan 90 tahun ulang tahunnya Kelenteng. Yang berdirinya ya Walengkiong atau Marga Ong, berdirinya dari 1936. Nah, tahun ini 2026 pas 90 tahun ya kita merayakan syukuran lah. Ya. Semua tempat ibadah Tridharma di luar Marga Ong kita undang semua, hampir semuanya lah ya. Terus silaturahmi antara sesama marga, juga di luar marga, juga tetangga juga semuanya biar damai, sentosa, sejahtera, banyak rezekinya. Harapannya kita tuh dimurahkan rezeki. Sudah itu kita kota Sumatera Selatan Palembang itu dijauhkan dari segala bencana. 其中一位受邀嘉宾 Eddie 表示，对本次活动的热闹氛围感到十分高兴，并认为这场庆典举办得非常成功且充满温馨。
Saya dari Margalin. Harapannya doa untuk Marga Ong, kita doakan kita semua sehat dan semakin berkembang, semakin maju, diberkati semua, ya sukses terus pokoknya. Ya kita doanya tuh semakin lancar lah usaha segala macam, semakin kompak dan keren. Hari ini acaranya sukses luar biasa. 主办方希望通过这次90周年庆典，进一步维系社会之间的情谊与团结，并为大众带来和平与祝福。Muhammad Aidil, PAL TV。